next planning pula aku teringin lah, okay, dan aku harap apa yang aku teringin ni tahun depan boleh jadi kan, ataupun tahun lagi, kita tak tahu kan, adalah futsal circuit ni di pick up juga kat negeri-negeri lain. Tu macam aku punya target dan harapan. Futsal circuit Kedah, Kedah, futsal circuit Pahang, betul, futsal circuit Langkawi. betul. Sebenarnya aku open up kepada mana-mana organizer kat luar. Yes. Yang tengok video ni kan, cakap, aku nak sebab aku tak ada rasa sense of competing. Faham. Aku tak nak compete pun dengan orang lain. Maksudnya kalau ada orang cakap, Kim, kenapa kau tak nak buat event macam tu? Kenapa kau tak nak buat event macam ni? Senang kata bagi contoh lah, macam Milo contoh. Okay, contoh Milo. Macam dibanding-bandingkan lah contoh. Kalau orang suruh banding-bandingkan apa benda aku nak buat ni dengan Milo, aku tak ada rasa sense of competing, nak compete pun dengan Milo tu. Sebab faham. Milo tu obviously organizer dia dah buat benda tu lama. Faham. Dan dia dah otai dah pun, dia dah legend. Jadi macam aku sendiri, aku cuba bawa satu inisiatif yang aku rasa aku dan tim aku nak benda tu ada. Jadi aku pun harap ada orang-orang kat luar sana, kalau contoh dia nak buat futsal dekat negeri diorang, pun silakan. Dan aku sangat-sangat open kalau diorang nak tanya apa-apa ke kan. Walaupun ilmu aku sikit, tapi apa yang aku ada aku boleh share kan. Sebab aku nak benda ni spread kan. Kalau diorang nak pakai nama futsal circuit kat luar pun tak ada masalah. Janji hidupkan scene futsal ni dekat negeri masing-masing. Menarik. Nanti kalau dah banyak-banyak negeri dah mula kan, Betul. dah lah tak fikir dah, just maybe boleh contact kau dan minta template, boleh run dekat dia punya negeri kan. Betul. Memang dia punya costing ke apa, you manage lah sendiri. dia, jujur aku cakap, kalau kau manage without experience, kau akan lose banyak duit kan? Banyak duit. Faham. Tapi bila kalau kau diberi pilihan untuk belajar dengan orang yang dah buat, ataupun minta template macam aku cakap tadi kan, sebenarnya boleh menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Jadi itulah aku harap supaya scene futsal ni lebih ramai, lebih meriah, dan mana tahu one day akan masuk dalam kalender MSSM ke, kita tak tahu kan. So sekarang ni kita tengah creating the demand lah kan. Demand tu kalau banyak, barulah benda tu boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Faham. Saya itu saja soalan yang kita nak tanya pasal futsal circuit. Futsal circuit, Dia tournament dia setakat sekolah sahaja. sekolah kita buat sekolah, dan juga akademik pun ada kita buat. Akademi, faham. Sebab kiranya peringkat akaumbi lah. akaumbi. Faham. Jadi kita akan cuba buat dekat peringkat-peringkat lain juga. Jadi dan peringkat umur yang lain kita akan cuba. Dan juga kita target tahun depan kita nak cuba masuk scene perempuan lagi. Futsal perempuan. Futsal perempuan sekolah. Menarik. Jadi nanti kan. So sekarang ni kat podcast ni aku cakap dulu impian aku. Jadi kalau berjaya, nanti kita akan sembang lagi. Start kat mana? Putrajaya lah. Di kampung Kampung dia aku kan? Kampung aku dulu. Aku lupa lah. Aku nak bagi kredit dekat futsal circuit punya media team. Sebab Okay. kalau dia comparekan dengan tournament, dengan cup-cup yang lain, futsal circuit provide video video match Video match. video. Walaupun bukan live, soon insyaAllah lah, mana tahu media Betul. boleh buat live ke apa kan. So benda tu diorang happy lah. Betul. Kalau nak main bola, nak berebut lagi dengan ramai players. Kalau dia wakil sekolah, dia dapat main futsal, dia ada recording, dia boleh tengok gameplay dia. Betul. Dia ada benda yang dia boleh banggakan. dan dapat pencapaian. Betul. Sebab futsal ni pun juga ada ramai yang ingat sukan futsal ni sukan kedua selepas bola sepak. Maksudnya orang yang tak dapat bola pergi futsal. Tapi sebenarnya kedua-dua ni sukan yang bagi aku cara yang berbeza. Faham. Maksudnya kalau kau dah biasa dengan pace yang laju,